Sebab itu, Datuk Seri, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya dengan ini untuk menunjukkan bahawa saya membawa suara akar umbi yang keresahan. Dengan ini saya meletakkan jawatan saya sebagai Esko Kerajaan Negeri Melaka berkuat kuasa pada minggu hadapan. Tapi kalau ada orang yang cakap dengan saya lari dari perjuangan, saya nak beritahu, tidak sama sekali saya tinggalkan pemuda UMNO pada hari ini. Bagi saya, jawatan dalam kerajaan tidak penting, tetapi apa yang lebih penting, maruah, prinsip dan suara kaum ini.